Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat semua para penonton setia TV Al-Hijrah, alhamdulillah kita bersua kembali bersama saya Anis Nadirah Abu Bakar dalam rancangan Muhakat Suluh bagi episod yang keempat. Dan saya percaya para penonton sudah tidak sabar lagi untuk mengetahui apakah tajuk yang kami akan bawakan pada episod kali ini. Dan tajuknya cukup menarik, iaitu Andai Itu Takdirku, Damai Pilihanku, yang akan kami bawakan kepada anda kes berkaitan dengan permohonan poligami. Baiklah para penonton, kita percaya bahawa setiap wanita yang bergelar isteri pastinya mengharapkan mereka akan menjadi yang pertama dan terakhir buat suami yang tercinta. Namun, siapalah kita untuk menidakkan segala takdir yang telah ditentukan oleh Yang Maha Esa. Dan bagi memberikan gambaran yang lebih jelas, kami akan bawakan kepada anda sesi lakonan semula majlis suluh yang berlangsung di Mahkamah Syariah bagi kes permohonan poligami. Untuk itu, marilah sama-sama kita saksikannya. Siapa pula yang datang nak jumpa ni? Dah tengah banyak kerja ni. Time ni jugalah nak datang pun. Masuk. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Cik daripada mana cik? Saya daripada Mahkamah Tinggi Syariah Ipoh. Saya nak serahkan satu dokumen kepada Puan. Mahkamah Tinggi Syariah Ipoh? Dokumen apa yang pula nak kena sampai sign ni cik? Itu saya tak pastilah Puan. Puan kena check sendirilah. Dan ni minta Puan sign sini lah. Di sini ke? Ya betul. Okey. Terima kasih Puan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokumen apalah pula ni sampai nak kena sign semua? Poligami? Apa semua ni awak? Awak ni kenapa ni? Tiba-tiba nak marah ni? Awak tengok ni, pandai-pandai nak pergi kahwin satu lagi, kenapa? Dalam banyak-banyak hal, awak pilih untuk kahwin lagi satu. Sebab awak terlalu sibuk. Saya seorang-seorang kat rumah ni. Oh, patutlah setiap malam saya tengok awak selalu sangat on call, terlalu sibuk sampai tak ada masa dengan saya. Rupanya awak memang dah ada orang lain. Sebab saya mampu. Yang awak gatal sangat tu kenapa? Sini lah. Ni surat daripada mahkamah. Ada tarikh mahkamah kat sini. Awak datang je mahkamah. Kita jumpa kat mahkamah. Apa-apa kita bincang kat mahkamah. Senang kan jadi awak ni? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puan Siti Nurlita binti Samsuri, pegawai suluh di Mahkamah Syariah Negeri Perak. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih di atas kehadiran pihak-pihak kepada Encik Jamil sebagai pemohon dan juga kepada Puan Latifah sebagai responden. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, kita buka majlis kita pada hari ini dengan umul kitab Al-Fatihah.
Baik. Sebelum saya mulakan, saya ingin bertanya terlebih dahululah kepada pihak-pihak. Cik Jamil pernah hadir ke mahkamah tak sebelum ni? Tak pernah, Puan. Tak pernah. Puan Latifah? Tak pernah. Tak pernah. Jadi saya ingin terangkan sedikitlah berkaitan dengan majlis suluh kita pada hari ini. Baik, majlis suluh pada hari ini adalah merupakan satu rundingan damai di antara pihak-pihak. Dan saya sebagai pegawai suluh akan mengendalikan majlis suluh pada hari ini. Sekiranya di dalam majlis suluh ini terdapat persetujuan di antara pihak-pihak, persetujuan pada hari ini boleh diendoskan. Sekiranya tidak terdapat persetujuan direkodkan, kes ini akan ditangguhkan kepada majlis suluh yang lain dan juga seterusnya ke peringkat sebutan dan pembicaraan. Pihak-pihak faham ya? Faham. Okey. Baik. Cik Jamil, kenapa Cik Jamil hadir di mahkamah pada hari ini? Saya datang hari ini sebab saya nak menikah satu lagi, Puan. Okay. Sebabkan Puan Latifah ni isteri saya. Kami ni dah menikah 15 tahun dah, Puan. Kami ni ada seorang je anak perempuan. Itu pun 10 tahun. Dan saya nak menikah seorang lagi sebabkan Puan Latifah ni dah tak boleh lagi nak beranak lagi dah. Apa awak cakap saya tak boleh nak beranak? Sedap sikit mulut awak. Ni semua alasan awak je. Daripada dulu awak memang nak kahwin lain kan? Ya, memang. Sebab memang saya nak kahwin lain. Sebab saya nak anak lagi. Saya nak anak lelaki. Ya Allah, ya Tuhanku. Memang dasar lelaki awak tahu tak? Lelaki kat dunia ni semua sama je lah. Cik Jamil dan Puan Latifah, suka untuk saya ingatkan di dalam majlis suluh ini terdapat peraturan-peraturan yang perlu pihak pemohon dan pihak responden patuhilah. Salah satunya adalah saling hormat menghormati di antara satu sama lain tanpa menggunakan bahasa yang boleh mengguris perasaan masing-masing. Dan sekiranya ada pihak yang ingin mencela, perlu memohon kebenaran daripada pegawai pesuluh terlebih dahulu. Baik ya? Baik Puan, saya mau minta maaf. Saya mohon maaf. Saya memang terkilan dengan apa yang suami saya buat pada saya. Biasalah orang lelaki, Puan. Kalau kita tak bagi pun, di belakang kita nanti akan buat benda yang sama juga. Puan perlu jaga emosi Puan. Puan perlu beristighfar banyak-banyak kerana di atas permohonan suami Puan pada hari ini, Puan perlu berfikir secara rasional tentang hak-hak yang perlu Puan inilah. Ya Puan? Saya minta maaf, Puan. Susah saya nak cakap sebenarnya. Saya memang terkilan dengan apa yang suami saya buat pada saya. Kami mempunyai orang anak dan bukannya saya tak ada anak dengan Encik Jamil. Anak kami pun dah besar. Dan kenapa sekarang baru dia buat macam ni pada saya? Saya faham Puan. Kalau saya di tempat Puan pun, mungkin saya akan berperasaan seperti Puan. Tapi dalam hal ni Puan perlu, macam saya cakap tadilah, Puan perlu tenang supaya Puan dapat berfikir dengan baik. Boleh Puan? Okey, baik. Okey, Cik Jamil. Boleh Cik Jamil terangkan berkaitan dengan permohonan Cik Jamil ni? Okey Puan, sinilah. Saya tak kisahlah Puan Latifah ni nak marah ke, nak maki ke dan sebagainya. Saya tetap nak kahwin. Itu keputusan saya. Baik, merujuk kepada permohonan Cik Jamil pada perenggan 8 dan 9. Boleh Cik Jamil terangkan kepada kami? Okey, baik. Berdasarkan apa yang saya nyatakan dalam affidavit saya tu, saya setuju nak bagi untuk nafkah pada Puan Latifah, isteri saya ni, RM2,000 sebulan. Baik. Dan nafkah bakal isteri saya RM2,000 sebulan juga. Untuk nafkah anak, saya bagi RM300. Dan tempat tinggal, saya buat asing-asing. Puan Latifah saya sediakan di Simpang Pulai dan bakal isteri saya di Taman Botani. Untuk giliran bermalam, saya minta untuk ditetapkan untuk Puan Latifah 4 hari dan 3 hari kepada bakal isteri saya. Untuk semua tanggungan, semua saya tanggung. Bil utility, elektrik, air, semua saya tanggung. Jangan risau. Dan untuk harta sepencarian, untuk yang rumah yang kami duduk sekarang ni di Simpang Pulai, dan juga kereta Proton X70 yang Puan Latifah sekarang guna ni, tak apalah, saya bagi semuanya pada Puan Latifah. Saya tak nak tuntut apa-apa dah. Itu saja ke? Itu saja Puan. Okey, Puan Latifah,
Ada apa-apa Puan Latifah nak respon ke berkaitan dengan apa yang telah diberikan oleh Cik Jamil? Awak memang nak kahwin lain kan? Saya boleh setuju kalau awak nak kahwin lain, tapi awak kena ikut syarat yang saya nak. Okay. Awak tak boleh kurangkan perhatian awak pada saya dan juga pada anak saya. Untuk nafkah anak saya tak setuju dan untuk nafkah saya sendiri pun saya tak setuju. Saya nak naikkan nafkah anak daripada 300 kepada 600 dan untuk nafkah diri saya perlukan daripada 2,000 kepada 3,000. Untuk hak bermalam tu terpulang pada awak lah. Awak nak balik boleh, tak nak balik pun tak apa. Puan tak kisah Saya tak kisah Puan. Okay. Cik Jamil, bagaimana dengan syarat yang ditetapkan oleh pihak responden? Okey, boleh. Boleh dinaikkan nafkah isteri itu daripada 2,000 kepada 3,000? Boleh Puan, saya setuju. Saya tak ada masalah dengan tu. Dia nak, saya bagi apa yang dia nak. Dia nak 3,000, saya bagi untuk nafkah dia RM3,000. Untuk anak saya naikkan lagi. Okay. Jadi RM600. Baik, berkaitan dengan hak bermalam, macam tadi Cik Jamil katakan 4 hari bersama responden dan 3 hari bersama bakal isteri. Okey, Puan ada masalah tak? Untuk pihak saya tak ada masalah. Terpulang macam saya kata tadi, rasa nak balik, rasa tak nak balik pun tak apa. Saya tak ada masalah. Perlu kita letakkan hari ke, Cik Jamil? Saya rasa tak perlu pun Puan. Bukan apa Puan, saya risau satu je. Saya ni berniaga. Saya banyak outstation, saya banyak kerja luar. Cumanya kalau kata ditetapkan hari apa yang saya balik, saya takut saya tak boleh nak patuh. Seperti mana yang mahkamah perintahkan. So kalaulah jadi macam tu, macam mana ya Puan? Begini Cik Jamil, setiap perintah yang telah ada di dalam perintah wajib untuk Cik Jamil patuhilah. Sekiranya Cik Jamil ada alasan yang munasabah, Cik Jamil perlu beritahu kepada pihak responden ataupun bakal isteri. Tetapi jika Cik Jamil tidak mempunyai sebarang alasan yang kukuh, alasan yang munasabah, jika Puan Latifah hadir ke mahkamah, mengadu kepada mahkamah, Cik Jamil boleh dikenakan tindakan kerana melanggar perintah tersebut. Faham ya Cik Jamil? Faham. Puan faham ya? Saya faham. Okey, baik. Okey, seterusnya saya kepada harta sepencarian. Seperti mana yang Cik Jamil masukkan di dalam affidavit Cik Jamil. Cik Jamil ingin memberikan satu persatu bahagian rumah dan juga sebuah kereta. Betul Cik Jamil? Boleh saya tahu tak tentang status kedua-dua harta ini? Kita dahulukan dengan rumah lah. Okay. Ada hutang lagi ke Cik Jamil? Rumah? Untuk rumah ni sekarang ni masih lagi dalam hutang. Dan rumah tu atas nama saya. Macam tu juga dengan kereta. Dua-dua lagi masih dalam hutang. Cumanya ginilah Puan, tak apa. Untuk pembayaran bulanan tersebut, saya tanggung semuanya. Sehinggalah selesai bayaran hutang tersebut, selesai saja bayaran, saya tukar terus pada nama Puan Latifah. Baik Cik Jamil, selalunya selepas habis pembayaran, berapa lama yang Cik Jamil perlu ambil masa untuk pertukaran hak milik tersebut? Dalam lebih kurang 6 bulan macam tu Puan. 6 bulan. Cik Jamil ada apa-apa lagi? Tak ada Puan. Tak ada apa-apa ya. Jadi untuk majlis sulh kita pada hari ini, saya rekodkan bahawa terdapat persetujuan dan majlis sulh pada hari ini adalah berjaya lah. Saya simpulkan beberapa term yang telah kita persetujui, iaitu yang pertamanya berkaitan dengan nafkah isteri, nafkah bakal isteri dan juga nafkah anak. Yang mana nafkah isteri yang perlu Cik Jamil berikan kepada Puan Latifah adalah sebanyak RM3,000 dan juga nafkah anak RM600. Perbelanjaan persekolahan tahunan sebanyak RM1,000 dan juga perbelanjaan untuk perayaan adalah sebanyak RM500. Ya, benar Puan. Dan nafkah Puan serta nafkah anak dimasukkan ke dalam akaun Puan, iaitu akaun Maybank, nombor akaun 1234567890. Okey.
Berkaitan dengan yang keduanya adalah berkaitan hak bermalam, iaitu kita pihak-pihak bersetuju untuk merekodkan 4 hari bersama pihak responden iaitu isteri dan juga 3 hari bersama dengan bakal isteri. Pihak responden iaitu Puan Latifah akan tinggal di rumah di Simpang Pulai dan juga bakal isteri di Botani. Ya, betul Cik Jamil? Okey. Harta sepencarian pihak-pihak iaitu sebuah rumah dan juga kereta jenama X70. Pihak pemohon bersetuju memberikan kesemuanya kepada pihak responden. Dan pertukaran hak milik adalah pada 6 bulan selepas selesai pembayaran kedua-dua aset tersebut. Jadi berdasarkan apa yang kita rekodkan ataupun bersetuju pada hari ini, saya perlu menyediakan satu perjanjian persetujuan lah di antara pihak-pihak, dan saya memohon untuk ambil masa sikit dalam 10 minit. Cik Jamil, boleh? Boleh, Puan. Puan Latifah, boleh untuk saya sediakan. Saya minta maaf kerana menunggu. Okey, saya dah sediakan perjanjian penyelesaian pihak-pihak pada hari ini. Saya serahkan satu salinan kepada Cik Jamil dan juga Puan Latifah. Pihak-pihak boleh semak terlebih dahulu sekiranya ada kesilapan ataupun penambahan yang saya tertinggal di situ. Boleh cek seperti mana yang kita persetujui sebentar tadi, terma-terma yang persetujuan tadi saya dah masukkan dalam perjanjian persetujuan ni lah, berkaitan dengan nafkah, tempat tinggal, giliran bermalam, bil utiliti, harta sepencarian. Okey, Cik Jamil? Okey, baik. Boleh? Jika pihak-pihak berpuas hati dengan apa yang berada di dalam perjanjian penyelesaian ini, pihak-pihak boleh tanda tangan di tempat yang disediakan. Okey, di bahagian sini. Okey. Puan Latifah? Di mana? Di sini Puan Latifah. Okey. Baik, alhamdulillah selesai untuk majlis suluh pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi di atas komitmen dan juga kerjasama daripada pihak Cik Jamil sebagai pemohon dan juga Puan sebagai responden dalam kes ini. Jadi next adalah kita perlu ke pengendosan di depan Yang Arif Hakim di Dewan 1. Jadi sebelum tu kita tutup majlis ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Alhamdulillah, kita kembali bersiaran dalam rancangan Muhakad Suluh bagi episod kita yang keempat, dan para penonton telah saksikan sebentar tadi paparan simulasi suluh yang berlangsung di Mahkamah Syariah bagi kes permohonan poligami. Nampaknya kita hampir sudah sampai ke penghujung rancangan, dan biasanya saya nampaknya tidak berkeseorangan kerana bersama saya adalah Puan Iman Nur Sabrina binti Ibrahim yang merupakan pegawai suluh dari Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Perak. Apa khabar Puan? Baik. Alhamdulillah, ceria Puan hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih Puan kerana sudi bersama kita dalam episod kali ini. Okey, baiklah Puan, selaku pegawai suluh yang mengendalikan majlis suluh di Mahkamah Syariah, saya ingin ajukan soalan kepada Puan. Okey, Puan, apakah prosedur yang mungkin Puan boleh jelaskan kepada para penonton kita sekiranya selesainya sesuatu majlis suluh itu sama ada berjaya mencapai persetujuan ataupun sebaliknya? Silakan Puan. Okey, baik, terima kasih Puan. Berjaya ataupun tidak majlis suluh tersebut, kes permohonan poligami ini memerlukan kepada siasatan kehakiman berkenaan dengan kelayakan suami untuk berpoligami. Di dalam majlis suluh, pegawai suluh hanya membincangkan berkenaan dengan terma adil seperti nafkah isteri, nafkah anak, harta sepencarian, tempat tinggal dan giliran bermalam.
Sekiranya tiada persetujuan berkenaan dengan terma adil tersebut, maka ia akan melalui proses perbicaraan yang biasa, yang mana si isteri ni perlu memfailkan satu affidavit jawapan berkenaan dengan perkara yang tidak dipersetujui dalam terma adil tersebut, dan kes tersebut akan dibicarakan di hadapan Yang Arif Hakim. Dan buat pengetahuan puan juga, permohonan poligami ini hanya dilakukan dalam majlis suluh di negeri Perak sahaja. Okey, menarik itu puan ya. Untuk majlis suluh bagi kes permohonan poligami hanya di negeri Perak. Okey, terima kasih puan atas kupasan yang telah diberikan sebentar itu tadi. Cukup padu, jitu sekali. Terima kasih banyak-banyak puan. Okey, baiklah para penonton, nampaknya alhamdulillah kita sudah bersiaran hampir 30 minit dan muhakad suluh bagi episod yang keempat ini bakal melabuhkan tirainya. Jutaan terima kasih diucapkan kepada para penonton setia TV Al-Hijrah yang kekal bersama kita dari awal hingga ke akhir rancangan. Semoga segala perkongsian dapat memberikan manfaat buat anda semua. Dan insya-Allah jangan lupa temu janji kita pada hari dan waktu yang sama pada minggu hadapan dengan tajuk dan kupasan yang menarik. Sekian dulu sehingga kita bertemu lagi. Saya Anita Nadirah Abu Bakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suluh, solusi pendamaian, syariah asas keadilan.